Halo, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni saya buat puding mangga dan saya akan tunjukkan macam mana nak cairkan gelatin ya. Okey, kita ada buah mangga, buang kulit dan potong dadu kecil-kecil ya. Okey, kita dah potong dadu, kita tepikan dulu. Okey, sekarang kita ada gelatin. Macam mana kita nak cairkan gelatin ni ya? Cara dia kita gunakan cup ni 1/3 ya. Nampak tak? 1/3. 3 kali 1/3. Air ya. 1, 2, 3. Dia mesti 3 dan 1 ya. Misalnya kalau kita buat gelas ke kan, mesti air 3 gelas dan gelatin 1. Macam ni lah. Yang ni kita dah letak air 3 dan gelatin 1. 1/3 di 1 cup. Kita tabur je macam ni. Tak perlu kacau. Nanti gelatin tu dia akan beku ya. Dia akan keras sikit lah macam tu. Okey. Biarkan dalam 10 minit hingga gelatin tu jadi keras. Okey. Setelah 10 minit gelatin kita dah keras ya. Dah keras sikit. Nampak tak? Situ dia keraskan. Macam tu. Sekarang kita nak boil dia. Nak masak kan? Macam mana nak masak? Air di bawah. Kemudian kita letakkan kita punya gelatin kita di atas. Begitu. Masaklah sehingga gelatin itu cair ya. Begitu. Okey, setelah hampir 5 minit saya masak dalam atas double boil ni, gelatin kita dah larut. Sekarang bolehlah saya tambahkan gula ya. Saya nak tambah 1 sudu makan gula. Kalau nak lebih pun tak apa ya, saya nak macam tu je. Okey, biarkan gula larut. Kacau dulu hingga gula larut. Okey, sekarang gula pun dah larut, gelatin pun dah larut. Tutup api, kita akan tuangkan ke atas buah mangga kita. Okey, kita masukkan buah mangga kita. Kita boleh campur dengan buah-buah lain juga ya. Seperti strawberry, kiwi dan sebagainya lah. Semua buah-buah boleh campur. Okey, kita dah penuhkan semua buah-buah. Okey, sekarang bolehlah kita masukkan gelatin yang kita dah cairkan tadi. Masuk je ke dalam buah-buah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya. Sekarang kita sejukkan hingga beku. Masuk dalam cira pun boleh. Ataupun kalau dekat luar biar dia sejuk sekejap. Kemudian masuk dalam cila ya. Lebih kurang 30 minit dia dah beku dah ya. Okey, sekarang puding kita dah beku ya. Nampak tak? Kita dah boleh keluarkan. Keluar ni senang je. Masukkan macam ni. Balik je. Angkat je. Okey, jadi dengan cantik sekali kan. Okey, kita dah terbalikkan tadi. Yang tadi ke bawah kan. Ini dah terbalikkan ke atas. Nampak cantik sangat kan. Okey. Bunga anak dia punya ni nampak dia punya struktur ya. Kalau kita gunakan agak-agak dia nampak macam putih aja kan, tapi ni nampak jernih kan. Nampak cantik sangat kalau kita gunakan gelatin. Okey, begitulah caranya untuk kita buat gelatin pada puding buah segar ya, ataupun jeli buah segar. Cantik sangat kan.
Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Sampai jumpa lagi. Bye.